Orang cakap kalau nak tahu robot trading tu betul-betul legit ataupun tak, biasanya dia akan ada website dia sendiri. So jom Cap bawa awak explore website terbaru Capnova. Assalamualaikum semua, selamat datang ke YouTube channel Aizat Arfa, founder kepada robot Capnova. Okay, basically siapa yang belum faham lagi apa itu robot Capnova, robot Capnova ini merupakan salah satu software yang dijana oleh Cap sendiri khusus untuk kita trade dekat gold. Tanpa membuang masa, jom Cap bawa dekat awak website Capnova. Alright, so ini adalah website Capnova yang baru je siap dan baru je Cap launch. Basically robot Capnova ni, kenapa Cap sediakan website ni adalah kita dah bersedia untuk explore market yang lebih besar, iaitu Cap nak tembus masuk ke South Africa, nak tembus masuk ke Europe, nak tembus masuk ke Latin America, Middle East, which is dekat sana masih lagi banyak peluang dan juga orang kata cara untuk Cap berkawan dengan trader-trader di seluruh dunia. So basically salah satu cara untuk menghubungkan Cap dengan dunia luar adalah melalui website. Okay, so dekat sini kita tengok Capnova punya website bukan semata-mata memperkenalkan robot Capnova tu sendiri, tapi ada satu features yang sangat best, which is kalau awak dah scroll, okay, kat bawah ni dia akan ada satu section tu di mana awak boleh buat satu simulation. Awak masukkan modal berapa yang awak cadang untuk guna robot Capnova ni, and dia akan siap simulate berapakah target profit yang akan dijana dalam masa 1 tahun. Contoh, okay, sekarang ni dia ada 4 mood. Sekarang ni kita ada Merchant, Tycoon, Sultan dan juga Kamikaze. Contoh, Cap masukkan amount 300 USD. Okay, Cap pilih mood Merchant. Dekat sini ada simulation, dia beritahu dalam masa 1 tahun ending balance dia akan jadi lebih kurang 540 USD, iaitu total profit sebanyak 240 USD. Tapi kalau you guys pakai dekat Tycoon, you guys akan nampak significant kenaikan dekat situ. Sama juga dengan Sultan, akan ada naik lagi, dan juga Kamikaze. Tapi ingat, setiap keuntungan yang berlipat kali ganda akan datang dengan risiko yang juga berlipat kali ganda. So pastikan awak dah faham dengan risiko yang akan awak hadapi bila awak pilih salah satu daripada mood ini. So apa lagi dalam website ni? Jom kita tengok. Ini Cap abadikan, orang kata feedback-feedback yang awak screenshot, awak hantar dekat saya secara personally. Saya abadikan dalam website ni. And also yang paling mencuri perhatian, apa yang akan berlaku selepas 31 Mac. Macam saya cakap, akses kepada robot Capnova akan berakhir pada bulan ini. So kita masih lagi akan bagi free access, tapi dengan bersyarat dan juga ada limitation dekat situ, yang mana Cap dah decide dengan Cap punya team, kita akan hanya bagi merchant mode sahaja untuk yang free access. Tapi ada beberapa syarat lah yang awak kena buat, macam biasalah yang sekarang ni awak buat pun sama. So kalau awak nak yang full access, yang ada merchant mode, ada Tycoon, ada Sultan, ada Kamikaze, harganya sebanyak $97. You guys can just beli dekat sini. Nanti just tekan buy now, nanti dia akan bawa lah pergi kat credit card ke apa. Kalau you nak bayar pakai kripto, bayar pakai kripto. So you guys pilih nak pakai, nak bayar pakai apa. You guys akan dapat 10 license key. Dan yang paling power sekali iaitu Elite. Elite ni you just bayar 197, you akan dapat unlimited license key, you akan dapat semua risk mode, you akan dapat semua features. You guys akan dapat juga free upgrade dekat version-version yang seterusnya. Macam Cap cakap, version 1.0.8 dalam pembikinan. So anytime Cap akan release. Okay, so yang ini you guys kena ingat, setiap kuarter kita akan naikkan harga robot ni. So mana yang beli awal, you guys akan untung. So beli sekarang, check out now. Salute.